kepada semua pengunjung laman blog acuhfolio.com. Pertama sekali aku nak ucapkan terima kasih lah kerana menonton video tutorial menggunakan Adobe Photoshop ni, yang aku buat khas untuk korang belajar dan mendalami menggunakan lagi present Adobe Photoshop. Pada yang tak ada Adobe Photoshop tu, korang boleh download lah dekat internet, dekat laman web www.adobe.com, ataupun korang boleh dapatkan lah CD pirate berhampiran dengan kedai korang. Aku rasa tak mahal sangat lah CD pirate tu. Kalau yang mampu tu, korang boleh beli yang original lah. Ok, untuk tutorial ni aku gunakan Adobe Photoshop CS4 Extended. Pada korang yang dah ada Adobe Photoshop version lain tu, macam 7, CS, CS2, CS3 dan pada latest sekarang ni CS5, penggunaan dia lebih kurang sama je. Cuma ada yang pada latest tu function-function dia lah yang ada penambahan sikit. Ok, kita mulakan lah tutorial asas penggunaan Adobe Photoshop ni. Ok, yang di atas ni adalah menu bar. Menu bar ni terdapat banyak option lah yang akan korang gunakan untuk buat kerja grafik untuk artwork korang nanti. So kalau akan datang, kalau aku sebut menu bar kat atas ni lah. Okay, kita tengok pada bawah ni pula. Bawah ni adalah option untuk tool yang terdapat pada toolbar. Ini adalah toolbar dan ini adalah tool. So option dia akan sentiasa berubah kalau korang klik mana-mana tool lah. Ok, kita tengok yang belah kanan ni pula. Belah kanan ni adalah modul atau panel yang akan membantu lah kerja grafik korang. Tanpa modul panel ni memang susah sikit lah korang nak buat kerja. So andai kata kalau kanan dan kiri korang ni tak ada, korang boleh cari kat sini lah, window, semua terdapat kat sini. So macam contohnya macam toolbar ni kan, kita antik kan, dia akan hilang. So kalau kita nak balik, kita antikkan dia. Sama macam belah kiri ni juga. Kalau macam contohnya panel layer ni tak ada, korang pergi pada window, cari layer ataupun F7, dia akan keluar. So macam aku, panel yang paling berguna untuk aku layer dengan history. Dua panel ni memang penting lah untuk aku buat kerja. So nanti toolbar, tool ni nanti aku akan tunjukkan lah cara penggunaan dia, apa fungsi-fungsi tool kat sini. Dan sama juga macam modul kat sini, aku akan tunjukkan lah bagaimana bermain dengan layer, bagaimana bermain dengan styles dan macam-macam lagi. Ok, kita pergi pada paling asas sekali, iaitu membuka dokumen baru. Membuka dokumen baru amat penting lah untuk korang buat kerja grafik korang dekat Adobe Photoshop. Ok, cara nak buat dia, korang pergi pada file, new, dan ataupun shortcut key dia Ctrl+N. Shortcut key ni korang kena ingat lah untuk memudahkan lagi korang buat kerja. So tak adalah korang nak kena pergi klik-klik atas, nak tekan ni. So kalau gunakan shortcut key memang lebih mudah lah. Ok, macam aku gunakan shortcut key Ctrl+N. Silap pula. Ok, sekarang ni kita dah buka tertingkap baru, iaitu create new document. Ok, seperti yang korang lihat sekarang ni, di ruangan name ni adalah tajuk untuk dokumen korang. So korang boleh letaklah apa-apa nama yang sesuai dengan kerja korang. Contoh aku letakkan nama dokumen baru. Ok, pada preset ni pula adalah size dokumen korang. Korang boleh setting lah nak masukkan size apa. So kalau andai kata korang nak buat size A4, korang pergi pada international paper. Kat sini ada setting untuk size A4. Apa ni? A4. So dia ada size dia kat sini. Untuk web pula di sini size dia, korang boleh pilih. Ok, ni adalah width, adalah lebar dokumen korang yang dikira dalam kiraan. Korang boleh pilih kiraan kat sini, sama ada pixel, inci ataupun macam-macam lagi. So macam pixel ni biasa dia kan digunakan untuk di dalam web. So height adalah tinggi, sama kat kiraan dia. Kita pergi tengok pada resolution. Resolution ni adalah kualiti gambar. So paling standard lah untuk penggunaan web adalah 72 pixel per inci. Ni resolution dia. So kalau anda kata korang nak buat untuk printing, korang boleh setting lah 200 ataupun 300 ke atas. Itu untuk printing. Okay, tapi kalau solution ni, kalau korang naikkan tinggi, dia punya image size akan berubah. Macam ni 900 KB. Kalau korang letak 300,
dia akan berubah nanti, kerana lagi tinggi kualiti gambar tu, lagi tinggilah saiz dia. Tengok pada kedua. Okay, color mode ni pula, korang boleh settingkan color mode untuk dokumen korang, sama ada RGB color, sebagai color atau sebagainya. RGB color ni digunakan khas untuk website. Kalau macam YK ni untuk printing. So kalau untuk upload gambar dekat blog, dekat Facebook atau semacamnya, korang gunalah RGB color ni. Ni pula color beat dia, korang boleh setting lah untuk yang lebih kualiti atau yang kurang. So macam 8 bit ni standard. Kalau korang naikkan lagi dia punya color beat, makin tambah lah saiz dia. So, contoh aku letakkan 16 bit, dan saiz dia akan berubah 1.76 MB. Dia akan naik lagi. So elok guna 8 bit saja. Okay, background content pula. Background content ni bagi pada 3, iaitu white, background color dan transparent. Okay, biasanya aku gunakan white saja, sebab kalau macam kita nak setting background color ataupun nak buat transparent background, kita boleh buat nanti pada layer. So amat mudah sajalah. Okay, ini adalah setting untuk dokumen baru. Kita akan klik OK untuk tengok. Okay, sekarang ni adalah dokumen baru kita yang kosong ataupun blank lah. So dari sini ada lebar dia, dan ni adalah tinggi dia. Okay, kita tengok pada bar di atas ni. Ini adalah tajuk dokumen korang tadi, dokumen baru. Kita tengok pada sini pula, ini adalah 1%, iaitu maksud dokumen korang ni sedang dilihat dalam view yang 100% lah. So tak ada jauh, tak ada dekat. So bermakna inilah saiz benar dia, yang dikira dalam color RGB dan 8 bit color bit dia. Okay, kita tengok kepada bawah ni pula. Bawah ni pula adalah saiz dokumen korang. Korang boleh tengok lah, kalau korang dah masukkan gambar, macam-macam gambar, korang boleh tengok berapa saiz dokumen ni. So lagi berat, lagi seksa lah korang nak buka akan datang ni kalau nak edit balik. So kalau korang boleh ubah dia punya info mengenai dokumen ni, korang boleh pergi pada dokumen dimension, dia akan keluar saiz ukuran dia, lebar dia, tinggi dia kat sini. So korang boleh tengok sendiri nanti lah. So kita lagi elok menggunakan dokumen size. Okay, untuk savekan dokumen baru ni, korang boleh pergi pada file, save as, dan pastikan format save korang tu dalam Photoshop ataupun .psd, untuk membolehkan korang ubah artwork korang. Kalau ada nak edit balik, nak buat penambahan, korang perlu save daripada PSD. Kalau untuk setting untuk gambar, korang boleh pilih pada JPEG, PNG ataupun GIF. Ini setting untuk gambar lah. So setiap gambar ni ada fungsi dia punya, setiap format ni ada fungsi dia. Kenapa dia ada macam-macam format ni, itu nanti aku akan terangkan. Okay, so kalau korang nak save, just save saja. Okay, kita tengok pada satu gambar lain. Aku akan cuba buka gambar daripada directory aku. Okay, kita akan gunakan gambar ni. Okay, sekarang ni korang tengok pula pada perasaan gambar ni, iaitu sekarang ni gambar ni mempunyai 25% RGB, color bit 8. So 25% ni maksud gambar yang korang sedang lihat ni, inilah paparan 25% saja. So kalau korang nak tengok gambar ni pada saiz sebenar, korang pergi pada view, short pixel ataupun shortcut kiri Ctrl 1, Ctrl tambah 1. ok, ni adalah saiz sebenar gambar ni, 100%. Memang besar lah. So macam korang kena scroll sikit. So kalau untuk memudahkan korang scroll macam ni, memang agak payah nanti aku nak buat kerja kan. So nak mudahkan dia, korang gunakan spacebar dan hold, akan keluar gambar tangan macam ni. Korang klik saja dan menggerakkan mouse korang untuk menggerakkan dokumen korang ni. So dengan ni lebih mudah lah nanti korang nak buat kerja. Ok, kalau kita nak tengok balik saiz ni pada kesesuaian pada screen, korang pergi pada view dan fit on screen, ataupun dia shortcut key dia Ctrl tambah O 0. ok, ni adalah paparan screen korang. Dia akan tengoklah mana yang sesuai dengan screen korang. Ataupun korang lebih senang, korang boleh guna zoom tool.
pastikan dalam keadaan tambah, dan korang boleh zoom mana yang korang nak, ataupun nak zoom out, kantar yang petak ni tekan dan dia akan zoom out. Tengok pada balik pada zoom dekat ni, korang kalau nak select bahagian yang korang nak tengok saja, korang boleh klik dan hold dan drag buat pada selection dan lepaskan, dia akan pergi pada selection yang korang buat tadi lah. So kat sini juga ada actual pixel, fit screen, face screen dan pen size. Option ni hanya ada pada kalau korang klik pada tool zoom tool ni. Kalau korang klik pada lain, dia tak akan keluar, dia akan keluar option lain. So kita boleh klik saja kat sini, fit on screen. Ok, itu je lah untuk tutorial asas penggunaan Adobe Photoshop dan interface lah, pengenalan asas untuk antara muka Adobe Photoshop ni. Untuk teknik-teknik lain aku akan ajarkan lah lagi pada korang pada video tutorial akan datang. Okay, terima kasih lah kerana menonton video ni. Assalamualaikum.